waktu Papa Iman belum ada gudang Bos Ijan dengan Hafizah Enterprise ni lagi, Papa Iman ada kedai kecil sikit lah. Dulu waktu awal-awal bisnes kan. Dulu Papa Iman masih jual barang terpakai, perabot terpakai lah kan. Dulu tu nama dia Perabot Baharu dan Terpakai Murah. Itu nama kedai Papa Iman yang lama. So jadi satu-satunya kedai perabot yang berbeza daripada kedai parit suara lain. Kenapa pula kan? Sebab sebab kedai perabot yang lain ni kebanyakannya dia orang buka pukul 8 pagi sampai 9 pagi. Itu awal dia. Tapi Papa Iman ni pelik sikit. Dia selalu buka kedainya tu pukul 7 pagi. Seawal-awalnya lah. Selepas subuh kan. Pelik juga kenapa buka awal sangat kan? Kedai jati kot. So rupa-rupanya kedai Papa Iman ni sebelahnya tu ada sekolah. Jadi Papa Iman ambil kesempatan tu dia buka kedai kat situ kan. So waktu pagi-pagi tu mak-mak yang baru hantar anak dia kan, hantar sekolah, baru balik dari pasar. Waktu dia lalu tu, ada kedai jati. So itulah yang menyebabkan dia orang singgah dan pada waktu tu kenapa Papa ada banyak sangat customer. Jadi lain cerita waktu tutup lah. Biasa kedai perabot yang lain kan tutupnya pukul 6 petang. Paling lewat pun pukul 7 maghrib lah kan. Tapi Papa Iman berbeza sikit. Biasa sampai pukul 1-2 pagi. Memang lewat lah nak tutup. Kenapa? Sebab Papa Iman ni dia ada banyak kerja tau waktu malam-malam tu. So itu yang membuatkan kedai Papa Iman ni ada gelaran kedai kedai 11. 7E. Memang pelik lah kan. So jadi Papa Iman ni ada kelebihan dia lah. Dia berbeza dengan orang lain. So kat sini pun Iman ada dapat pengajaran daripada cerita Papa Iman ni. Kita kena selangkah lebih awal daripada orang lain. Sebab itu adalah salah satu tindakan yang membuatkan kita up daripada orang lain.